Menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026, daerah Besut mula menjadi perhatian sebagai destinasi ekopelancongan utama di Terengganu. Keunikan alam semula jadi, budaya setempat dan pembangunan pelancongan mapan dijangka menarik lebih ramai pelancong tempatan serta antarabangsa. Pelbagai lokasi menarik seperti Bukit Keluang, Latar Tembakau dan Pantai Air Tawar menjadi tumpuan pengunjung, manakala pihak berkuasa tempatan mempergiat usaha menarik taraf dan kemudahan awam bagi memastikan pengalaman pelancong lebih selesa dan berkualiti. Laporannya bersama Mikael bin Abdul Halim. Bukit Keluang ialah lokasi mendaki yang sangat popular di Besut. Laluan mendaki di sini tidak terlalu sukar, tetapi memberikan pengalaman yang sangat berbaloi. Sepanjang perjalanan, pengunjung dapat menikmati pemandangan tebing batu yang unik, laluan kayu yang ikonik serta panorama luas Laut Cina Selatan dari puncak. Pemandangan matahari terbit di Bukit Keluang juga menjadi tarikan utama kerana warnanya yang terang dan memukau. Latar Tembakau merupakan air terjun yang terletak di tengah hutan tropika yang subur. Suasananya sejuk, tenang dan penuh kehijauan. Air terjun bertingkat di sini menghasilkan kawasan mandi semula jadi yang jernih, sesuai untuk berkelah dan bersantai. Kawasan ini juga sering dipilih untuk aktiviti rekreasi seperti jungle trekking dan fotografi alam kerana keindahan batuan serta aliran air yang cantik. Pantai Air Tawar terkenal dengan garisan pantainya yang panjang, pasir yang bersih serta suasana yang damai. Ia menjadi lokasi pilihan untuk aktiviti santai seperti berkelak, memancing atau berjalan sambil menikmati angin laut. Panorama lautnya yang luas dan tenang memberikan pengalaman yang menyegarkan kepada pengunjung, menjadikannya salah satu pantai yang paling digemari di Besut.